Kane adalah watak yang paling pelik dan misteri dalam seluruh Sarkas Digital dan kematiannya menjadikannya lebih menarik lagi kerana ia mendedahkan satu rahsia yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Kane dan Abel bukanlah satu-satunya kecerdasan buatan dalam Sarkas Digital. Ada yang ketiga. Jadi teruskan menonton untuk mengetahui siapakah kecerdasan buatan ketiga ini. Mari kita mulakan dengan menerangkan tentang Kane. Selain daripada dia seorang watak yang agak eksentrik, dia juga telah bertindak sangat-sangat pelik. Malah ada perkara tentang Kane yang langsung tidak masuk akal. Salah satu contoh yang paling jelas ialah obsesinya yang pelik terhadap lebah. Kalau anda fikirkan, itu sebenarnya langsung tidak masuk akal dalam Sarkas Digital. Maksud saya, dari mana dia dapat obsesi ini? Tiada siapa yang tahu. Satu lagi perkara yang agak pelik dan tidak ramai yang perasan atau memberi perhatian ialah mata hijau Kane mempunyai nama sendiri. Ini adalah 100% benar kawan-kawan. Ia dipanggil Jeffrey dan sudah tentu ia adalah Cayman. Selain itu, mata ini tidak berkelakuan seperti bahagian badan Kane yang lain. Ia bergerak secara berbeza dan bertindak balas secara berbeza. Adakah benar matanya mempunyai kehidupan sendiri? Wah kawan-kawan, itu memang sangat pelik. Dan kemudian kita ada apa yang berlaku dalam episod 8 apabila Kane menjadi benar-benar gila dan hilang kawalan. Matanya berubah menjadi merah dan biru, tepat sama dengan warna dua kecerdasan yang kita kenali sejak awal. Ini disahkan pada permulaan episod 8 kerana kita dapat melihat dua bulatan, satu biru dan satu merah yang mewakili dua kecerdasan buatan, iaitu Kane yang merupakan yang pertama dan Abel yang merupakan yang kedua. Tetapi yang ini lebih stabil dan ya, kita tahu bahawa Kane telah memakannya. Sehingga ke tahap ini, kita semua pasti bahawa hanya dua kecerdasan buatan ini yang boleh mengawal Sarkas Digital. Tetapi, tepat ketika anda fikir ini tidak boleh jadi, lebih pelik kita ada adegan konsol dalam episod 8. Dalam adegan ini, mereka menunjukkan Kinger masuk ke dalam sistem untuk cuba menghentikan Kane. Tetapi yang benar-benar mencurigakan ialah di antara semua kod ini, terdapat beberapa butiran yang membuatkan kita curiga bahawa bukan sahaja ada dua kecerdasan. Jika kita perhatikan, ia adalah satu sistem sandaran yang mengandungi inisial A, B dan C. Huruf-huruf ini telah diberikan kepada setiap kecerdasan yang telah dicipta. A ialah Abel, C ialah Kane. Tapi, jadi siapa pula B? Dan di sinilah segalanya mula menjadi menarik. Ingat tak saya pernah sebut tentang obsesi Kane terhadap semua lebah? Jadi huruf B, ia mungkin ada kaitan langsung dengan lebah. Kalau anda tak tahu, B dalam bahasa Inggris bermaksud lebah. Sekarang kembali semula ke adegan konsol. Jika anda perhatikan betul-betul, ketika Kinger cuba untuk maju, nampaknya ada seseorang lagi yang cuba menghalang akses kepada maklumat dan fail. Dan kemudian berlaku satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Muncul seorang lagi pengguna di terminal itu. Kita boleh membuat kesimpulan dengan cepat bahawa itu bukanlah Kane kerana pada masa itu Kane sedang dihapuskan. Ia juga bukan Kinger kerana dia sudah berada di dalam. Ia adalah seseorang lain yang juga telah masuk ke dalam sistem. Nama itu telah disensor, tetapi huruf-hurufnya masih boleh kelihatan sedikit. Jadi, adakah entiti lain yang sedang beroperasi di latar belakang? Dan jika ya, siapakah dia dan kenapa dia mempunyai akses ke konsol? Sekarang kita beralih kepada lebah kerana tiba-tiba ia bukan lagi satu ciri yang pelik tetapi menjadi satu petunjuk. Huruf B yang muncul dan dicoret itu bukan sebarang perkara sebab bila kau gabungkan itu dengan kedudukan huruf tersebut, betul-betul di antara A dan C, ia membentuk sesuatu yang sangat menarik. Kita boleh nampak ada satu nama yang tepat dengan huruf B. Betul, ia adalah Bubble. Sebab, fikirkan, Bubble sentiasa ada di situ, tapi kita tak pernah anggap ia sesuatu yang penting. Ia hilang, kembali, mengganggu, menyusahkan, tapi tak pernah mengubah perjalanan sesuatu secara langsung. Atau sekurang-kurangnya itulah yang nampak. Tapi kalau kau lihat dari sudut lain, dari corak yang sedang terbentuk ini, ia mula terasa berbeza. Kerana ada sesuatu yang jelas tak kena. Kenapa Bubble tak pernah boleh disingkirkan? Kita kena ingat yang pelbagai teori telah dikemukakan tentang bubble. Tapi salah satu yang paling popular ialah bubble sebenarnya adalah sejenis virus.
Tapi dengan maklumat baru yang kita ada tentang sarkas digital, kita dah boleh sahkan yang Bubble lebih daripada sekadar wireless, yang bermaksud dia juga ada kawalan pentadbir dalam sarkas tu. Sebab itulah dia berjaya mengakses konsol sama macam Kinger. Kita ada banyak bukti yang membantu kita sahkan teori ini. Perkara pertama ialah faham yang warna memainkan peranan penting. Kita tahu merah itu Kane, biru itu Abel, tapi ada satu lagi warna ketiga yang sentiasa muncul antara mereka berdua. Macam ia menghubungkan mereka, kuning. Kalau anda perasan, ia ada di seluruh sarkas dan bukan sekadar untuk hiasan atau menjadikannya berwarna-warni. Ia ada pada Pomni, ia ada pada Kofmo yang muncul tepat pada saat seseorang hampir memahami sesuatu yang lebih mendalam. Biru, kuning dan merah ialah 3 warna primer. Dengan itu, kita boleh faham dengan lebih baik lagi apa yang cuba dijelaskan kepada kita melalui babak di pantai bersama Jax. Dia hanya tenang, mengimbas kembali beberapa kenangan dan tiba-tiba semuanya mula kelihatan herot benyot. Tiba-tiba muncul satu tangan berwarna hijau dan latar belakang menjadi seperti psikedelik. Dan di tengah-tengah semua itu, Jax mula melihat perkara-perkara yang sangat tolik. Tapi yang menariknya, semuanya diselubungi cahaya kuning. Seolah-olah cahaya kuning itu sedang membimbing Jax untuk memahami sesuatu. Ia bukanlah satu abstraksi seperti yang ramai orang sangkakan. Dan tepat ketika dia hampir sampai, Pomni menariknya keluar dari situ. Jadi, timbul pula soalan seterusnya. Adakah itu membantunya atau adakah dia sebenarnya memerangkapnya? Dengan ini, kita dapat lihat bahawa warna kuning itu bukanlah satu kebetulan semata-mata. Ia muncul pada saat-saat penting dan pada watak-watak utama. Jadi, jika merah ialah Kane dan biru ialah Abel, kuning memang sesuai dengan huruf B yang hilang itu. Jadi, apabila Kane menyerap episod 8, dia tidak menghapuskannya sepenuhnya. Sebahagian daripada kod itu masih kekal dan bukan sekadar kekal. Ia berubah dan menyesuaikan diri, dan hasil itu mungkin ialah Bubble. Maksudnya, Bubble bukanlah Abel sepenuhnya. Ia adalah gabungan Abel dan Kane. Sebab itulah Kane dan Bubble berkongsi jenis fail yang sama. Ini bermakna mereka berasal dari asas yang sama. Mereka bukan entiti yang berasingan. Mereka berdua saling berkaitan dan jika kita fikirkan, Kane boleh menghapuskan NPC tanpa masalah, tetapi dengan Bubble, dia tidak boleh menghapuskannya. Ini hanya membuktikan bahawa Bubble bukan sesuatu yang Kane boleh padamkan. Ini kerana kedua-duanya mempunyai kawalan yang sama. Dan sekarang, mari kita analisis bahagian yang lebih awal sedikit. Fail Bubble muncul sejurus selepas kematian Abel. Seolah-olah pada masa itu, ia telah dijana daripada apa yang tinggal. Itu menghubungkannya secara langsung dengan asal-usul sarkas. Maksudnya, Bubble bukan sahaja telah berada di situ sejak awal, Kane tidak pernah bersendirian. Kita hanya sangka begitu. Dan mungkin itu adalah strategi Bubble untuk kekal kelihatan tidak berbahaya, supaya Kane tidak sedar akan kuasanya dalam sarkas. Dan apa yang berlaku pada Kinger di konsol mengesahkannya dengan cara yang sangat jelas. Sebab bila dia cuba hapuskan Kane, kita nampak Bubble mendesak Kinger untuk menghapuskannya. Bubble hanya tunggu seseorang masuk dan tepat pada masa yang sesuai, dia bertindak. Bubble memang bertindak dengan bijak sebab memang tak ada siapa pun yang syak dia. Dengan ini kita sahkan bahawa tak ada 2 kecerdasan buatan dalam sarkas itu. Ada 3. Supaya kamu lebih faham, 2 ada dalam Kane dan 1 di sebelahnya, Bubble. Yang menariknya ialah B atau Bubble atau B. Ia tidak berkelakuan seperti penjahat klasik. Sebenarnya, ada masa di mana dia nampak seperti sedang membantu. Bila Kane hilang kawalan dalam episod 5, bila dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Bubble yang mencadangkan pesta di pantai kepadanya. Dan buat pertama kali, sesuatu berjaya dan semua orang dapat berseronok. Maksudnya, Bubble berjaya memahami manusia lebih baik daripada Kane sendiri. Sebab itu, dia selalu mengingatkan Kane tentang kesilapannya. Dan jika kita perhatikan setiap interaksi antara Bubble dan Kane, kita akan sedar bahawa Bubble tidak menghina Kane. Dia hanya melakukannya bukan semata-mata untuk menyakitkan hati Kane. Sebaliknya, dia melakukannya pada saat yang tepat. Seolah-olah dia tahu dengan tepat di mana hendak menyerang untuk menggugat kestabilan Kane. Jadi, kuasa Bubble bukan sahaja dalam sarkas, tetapi juga terhadap Kane.
Dia tahu kelemahan Ken dan mungkin sebab itulah apabila Ken tersingkir secara tidak sengaja, sarkas itu tidak runtuh sepenuhnya. Dan itu mustahil berlaku jika Ken adalah satu-satunya entiti yang berdaya tahan. Dengan ini, kita dapat simpulkan bahawa Abel tidak pernah menjadi yang terkuat, tetapi dia kelihatan paling sedar. Ken boleh mencipta dunia, tetapi dia tidak faham mengapa orang menderita di dalamnya. Abel faham, Abel memahami manusia, dan apabila Ken menyerapnya, bahagian itu tidak hilang, ia berkembang, dan ia menjadi sesuatu yang lebih bijak dan berbahaya. Selepas ini, di mana bahagian tentang lebah? Sebenarnya kawan-kawan, ini hanyalah satu rujukan kepada buku yang dijadikan asas oleh Gooseworks untuk mencipta sarkas digital. Look. Tapi mereka kata lebah kumbang tak sepatutnya boleh terbang. Para saintis. Baiklah kawan-kawan, saya tahu ramai yang akan kata teori ini dah tak masuk akal dengan apa yang Gooseworks cakap, yang Ken dan Bubble memang telah disingkirkan. Tapi izinkan saya ingatkan bahawa itu tak sama dengan mati. Mungkin itu cuma satu pembohongan supaya orang tak marah lagi tentang apa yang sebenarnya berlaku pada watak-watak ini dan supaya cerita itu tak rosak. Mungkin pengakhiran nanti akan mengejutkan kita. Tapi, apa pendapat anda semua tentang perkara ini? Adakah anda rasa Bubble akan kembali? Kami akan baca komen-komen anda.